yang mahal yang saya orang tawarkan dengan harga yang tinggi untuk saya jual balik adalah Shining version Ultraman 07 which is Bilial. Oh, faham. Memang saya dapat benda tu dan orang tawarkan almost to 300. Tapi saya tak sebab saya collect. Tak lepas lah. Ada tak barang kat sini? Ada. Ada? Ada. Saya kena tunjuk tu. Kena tengok, kena cari. Itu saya cari, saya dapat berapa ratus lah? 400 lebih. Boleh cari. Boleh tapi cari. tak boleh bawa turun. Betul. Okay geng, untuk part tu sambungan borak bersepah, borak bersepah sembang tak tapis Ini apa benda aku dah pusing-pusing ayat aku sebenarnya. Tak apa, tak kisah. Untuk yang part tu ni part tu ni kita nak fokus untuk Abang Nadef punya passion dalam berniaga lah. So bang, soalan yang pertama saya nak tanya, macam mana abang boleh passionkan balance passion dengan profit? Balance passion dengan profit, soalan ni soalan kritikal dalam bisnes lah. Soalan yang bukan sensitif, dia soalan tricky. Dalam ada setengah orang bagi tahu ataupun sifu-sifu bisnes bagi tahu jangan meniaga barang yang kita passion ataupun minat kita. Betul. Sebab contoh kalau kau minat kopi, kau jual kopi, kau jangan macam tu. Tapi ada setengah cakap jual apa yang kita minat supaya kita tak rasa bosan. Betul. Actually kalau tanya saya, it depends on individu lah. Okay. Tapi bila kita talk pasal profit, itu dah kepada kau punya financial management ataupun kau punya duit punya management. Macam mana kau manage duit kau. So bila kau buka bisnes, make sure kau ada gaji kau, jangan campurkan dengan duit rolling untuk kau punya bisnes. Kau kena disiplin dekat situ. Ya, faham. Kalau kau tak disiplin, mana-mana bisnes yang kau buat pun lebur lah. Padam. Macam sekarang yang berlaku, padam. Berapa akaun? Berapa akaun? Dah padam? 4 ke 5. Padam, 4 ke 5. Dah padam. Okay bang. Untuk soalan kedua, pernah tak abang simpan barang tu, sayang, sayang, walaupun benda tu boleh jual berharga lah kira. Benda tu abang rasa sayang tapi nak barang tu berharga. Pernah tak rasa macam tu? Pernah. Barang apa abang Basically benda kalau awak tanya saya baru lagi dalam collect barang. Sebelum ni saya more kepada main coffee. Passion saya more kepada coffee. Tapi bila start saya kenal brokerage, saya mula tertarik dengan benda-benda ni lah. Basically benda yang paling mahal lah, antara benda yang paling mahal lah yang saya orang tawarkan dengan harga yang tinggi untuk saya jual balik adalah Shining version Ultraman 07 which is Bilial. Faham. Memang saya dapat benda tu dan orang tawarkan almost to 300. Tapi saya tak sebab saya collect. Tak lepas lah. Ada tak barang kat sini? Ada. Saya kena tunjuk tu. Kena tengok, kena cari. Itu saya cari, saya dapat berapa ratus lah? 400 lebih. Boleh cari. Tapi tak boleh bawa turun. Betul. Kena simpan kat atas. Kena simpan. Okay, next question. Bila harga naik tinggi kan, abang rasa seronok tak jadi collector ataupun seller benda ni? Nak collect ke nak jadi seller bila barang tu naik? Macam tu. Sebenarnya dua-dua pun saya nak jadi sebenarnya. Okay, dia cerita dia macam ni. Bila barang tu naik harga tinggi, as a seller, yes, mungkin cost akan naik juga sebab harga tu akan naik tinggi. So in terms of seller mungkin dia a bit risky. Tapi untuk as a collector, kalau kau kumpau barang tu, kau boleh dapat cost kau balik. Betul. Kau boleh kurangkan cost kau, kerugian kau lah. Betul. Faham. So dua-dua pun boleh. Ini soalan 4 ni, soalan yang saya nak tanya ni dia lain sikit tau. Dia bukan lain, dia macam pernah tak menyesal jual barang kesayangan abang yang abang simpan tu, collect tu? Tak ada. Belia tadi tak pernah menyesal lah. Kira tak ada, abang tak pernah jual lah. Tak pernah jual. Okay, selamat lagi. Sebab saya pernah tau. Tak pernah lagi. Saya pernah. Saya CSM Kamen Rider Kabuto. Kau mencarut ke apa ni? Bukan. Kamen Rider Kamen Rider Kabuto CSM. Saya dapat time tu murah gila. Masa awal-awal tu dalam 1000 something.
Dan saya jual pun 2 kali ganda lah Ya. benda tu. Sebab saya, jenis saya, sekali je saya buka untuk main. Dan saya akan simpan peram. Lepas tu itu saya pernah menyesal loh, untuk itu menyesal. InsyaAllah. Sekarang sebab harga dia lagi tinggi. Okey. Abang rasa collecting ni terapi ke untuk abang jadi bisnes? Dia Sebab apa? sebenarnya dia mengimbau. Faham. Dia terapi dan dia mengimbau. Dulu time kecil kita ada a bit terhad untuk kita beli barang yang kita nak. Okay, and then certain brokers ni pandai dia sebab dia bawa keluar barang-barang yang zaman kecil aku nak benda tu tapi aku tak dapat. Tapi bila dah besar sikit aku boleh dapat benda tu. Betul? So dia jadi satu terapi lah benda tu. Okey. Even kau datang kedai, lepas kau set up apa semua, kau layan pemandangan kedai kau sekejap, kau tengok benda-benda ni, dan kau boleh sambung kerja. So something else lah. Yalah, betul, faham. Saya faham. Ya, dulu kecil-kecil main apa je. Ya. Lagi abang yang berumur daripada saya. Kalau, dia kalau nak tembak aku dia memang kuat je ni. Jujur saya tanya. Rasa saya umur apa? Bayar siapa? Dalam grup kita. 28 tu. Saya dah 33 bang. Abang lagi lebih tua daripada saya. Saya tahu. Tengok muka pun dah tahu. Mana boleh umur macam ni 28. Aku 18. Okay. Yang siapa jumpa Dev dekat TikTok, dia 18. Kau jangan panggil dia abang, kau panggil Dev je. Okay geng, untuk yang part ni dan untuk part tu kita akan pergi lagi. Part 2 aku rasa macam nak 4 part lah. Ada part lah kali. Kita buat 4 abang baru macam satu segmen kan. Macam menarik. So kita jumpa untuk part ketiga.